Dan kalau korang nak repair enjin kereta, korang boleh jadikan lampu ni sebagai lampu utama. Tampal je dekat hood kereta dan boleh terus suluh bahagian enjin kereta. Jadi korang boleh repair kereta walaupun waktu malam, walaupun waktu gelap. Lampu ni sebenarnya dia ada banyak cara untuk gantung. Yang pertama, dia punya magnet ni. Tampal je macam ni, mudah untuk gantung mana-mana. Kalau tempat yang korang nak gantung tak lekat dengan magnet, pakai je dia punya klip macam ni. Contohnya korang nak gantung dekat kemah, nak gantung dekat ranting pokok semua. Pakai je dia punya klip macam ni, dia ada lock macam ni. Mudah tau kalau nak bawa pergi camping. Kalau tempat besi, gantung pakai magnet. Tak lekat dengan besi, korang gantung pakai dia punya klip ni. Kalau nak jadikan lampu meja, korang boleh buka dia punya kaki macam ni, letak je macam ni. Korang boleh adjust dia punya angle juga. Boleh bagi ngam. Sama macam lampu yang ni, boleh adjust angle macam ni. Cuma kaki dia ni lagi besar dan lebih stabil. Kalau letak dekat meja macam ni, dia susah untuk jatuh. Kalau yang ni dia tak berapa stabil sangat. Body besar tapi kaki dia ni kecil macam ni. Magnet pula dua macam ni, dia tak berapa kuat. Kalau yang ni, magnet dia besar. Jenis ni rechargeable tau. Kalau korang nak standby dalam kereta, cas siap-siap sebelum simpan. Dan korang boleh tengok berapa banyak bateri yang ada dekat dalam ni. Dia ada indikator macam ni. Mudah tahu ada indikator macam ni. Baru mudah nak pantau berapa bateri yang ada. Dan kalau bateri habis, korang boleh cas, cucuk je charger handphone dekat bahagian sini. Kepala dia ni sama saja, jenis USB Type-C. Bila bateri dah penuh, baru korang simpan. Nanti waktu emergency, baru boleh pakai. Lampu macam ni ngam untuk korang standby dalam kereta. Lampu cerah, siap ada strobe light untuk kecemasan boleh pakai. Mudah untuk gantung dekat mana-mana. Yang version 2 ni lagi padu, korang boleh check dekat link video.